fil marid wa syuhud fil janazah. Hadis ini tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Abi Zar. Dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, hadir ke majlis ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita tak payah petikai lah tuan-tuan, oh berdosa orang baca ni. Kalau tuan-tuan tahu tak, kitab Fadail A'mal oleh Abu Zakaria Al-Kandahlawi, nah, hadisnya banyak yang dhaif, dan tetapi menurut sebahagian ulama masih boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif. Kalau kata hadis palsu, kenapa Imam Ghazali meletakkannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sedangkan kitab Ihya Ulumuddin ini menjadi bahan rujukan, menjadi pelajaran bagi mereka-mereka yang nak faham tentang agama. Pasal itu dia sebut Ihya, menghidupkan Ulumuddin, ilmu agama ni tuan-tuan. Kenapa Imam Ghazali nukilkan hadis itu? Kalaulah hadis tu tak wujud, oh Imam Ghazali tuan-tuan banding dengan kita jauh langit dengan bumi tuan. Tuan-tuan sekarang kita apa dah? Kita apa yang orang pakai tuan-tuan punya? Tak adalah. Kita tengok ulama-ulama ni lah, profesor-profesor ni tuan-tuan, kitab dia dipakai seluruh dunia ke tak? Kitab Ihya Ulumuddin tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ngaji kitab tu tuan-tuan, lama dah tuan-tuan jadi alim dah. Nah, kitab Imam Ghazali, sehingga kan zikirnya pun ada tercatat. Oh, tak dalam hadis tu, tapi itu amalan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak pertikaikan hadis tu menjadi dosa kita baca, banyak lagi yang kita baca berdosa hari ni. Surat khabar kita baca tentang fitnah orang, dosa tuan. Nah, baca tentang mengaibkan orang tu dosa. Dosa. Adalah baca hadis suruh datang nuntut ilmu berdosa. Berat tuan-tuan. Hadis nuntut ilmu, datang orang tengok tu muhasabah diri. Aku ni dah lama hidup tak pernah sembahyang 1000 rakaat. 23 pun mesyuarat dulu sebelum buat. 23 ke 11. Mesyuarat dulu kan. Ni 1000 aku tak pernah. Duduk dalam majlis ilmu dapat pahala macam 1000 rakaat sembahyang sunat. Tak. Alangkah baiknya. Pasal apa? Dia datang nak nuntut ilmu. Kita lah kita sesat. Dah orang tak nak ngaji ilmu. Tak nak orang ngaji. Ni hadis sesat, ni hadis palsu. Mana boleh ikut? Tak payah lah ngaji lagi. Pakat duduk rumah lah Pak ni. Pakat duduk rumah kan. Pasal itulah tuan-tuan, kita jangan terlalu cepat melatah. Jangan terlalu cepat melatah tuan-tuan. Hari ni kadang-kadang orang alim ni banyak melatah. Baru-baru ni saya tegur satu masjid. Masjid ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masjid ni, masjid dia panjang masjid ni, lepas tu sebelah tu ada bangunan lain. Pi bumbung dia bercantum lah, tapi sebelum cantum tu dia ada laluan orang. Laluan orang situ. Pi sebelah tu dia sambung lah. Tuan-tuan pernah tengok Masjid Kampung Kuantan, pernah tengok? Masjid Kampung Kuantan dekat Kelang. Tak pernah tengok? Dekat area Bukit Kudo tu. Kan? Masjid dia kan dua tau. Satu masjid depan ni, kan tu. Rupanya muslimat semayang belah belakang tu lah, belah dalam tu bangunan tu. Saya tegur lah, berjamaah bukan macam tu. Apalah asing-asing pula. Dia boleh berjamaah tuan-tuan, masuk dalam sembahyang, apalah masalahnya. Kalau penuh tu lain cerita. Ini masjid kan, okey, ni orang laki-laki penuh sampai situ, dah tak ada ruang dah, bolehlah sembahyang kat luar tu. Ini masjidnya kosong, perempuannya sembahyang mana? Dalam bangunan yang lain. Oh, ada kata apa pula, tak dapat fadilat berjamaah pula. Tak, ada kata dalam kitab kata, walaupun sungai yang menghalang pun, dia kata tetap dapat fadilat berjamaah. Sungai yang menghalang tu tempat yang macam mana? Dalam masjid ke? Dalam masjid. Tuan-tuan, yang dia kata sungai ni tuan-tuan, kalau tanah lapang, imam ni ujung tu, kita sembahyang sini, kemudian ada jemaah sini,
Lepas tu ada ni sungai, takkan orang nak sembahyang sungai kan, sembahyang sebelah sungai boleh. Pasal apa? Dia tidak ada bangunan, tak ada apa, dia tanah lapang. Dia macam qada hajat galah. Kalau tuan-tuan qada hajat di padang, tak boleh ngadap matahari, tak boleh membelakangkan matahari, tak boleh ngadap kiblat, membelakangkan kiblat, maksud dia. Tapi kalau ada bangunan dalam rumah, ngadapilah mana-mana pun. Sebab tu dalam rumah tak ada masalah. Ni kena faham orang baca kitab. Adalah satu ustaz ni, ustaz juga ya, dia komen lah, mana pula saya tanya ustaz-ustaz lain kata sah. Memang sah, fadilat berjamaah tu tak ada, kenapa nak pisah? Kalau dah macam tu, baik semayang kat rumah ya kan. Yang tu rumah kita ada jalan ni, nampak lah kira daripada rumah tu dalam ni imam, mayang kat rumah gitu. Pergi jemaah mana dan? Kat rumah ya kata dah. Masjid depan nampak dah lama gitu dah. Tapi ni ada halangan jalan ni. Tak apa, nampak, yang penting nampak. Tak, satu, dia kalau dah berpisah bangunan tak boleh. Walaupun kau bumbung sama. Maksud dia macam mana? Ini kan ada bangunan lain, ni sebelah sana ada bangunan lain, ni tutup, dia semayang sebelah situ. Tu jemaah siapa tu ikut ni? Jemaah mana pula nak ikut? Imam mana nak ikut? Kan Masjid Kampung Kuantan, tuan-tuan tengok Masjid Kampung Kuantan. Kalau tuan-tuan tengok, saya komen lah benda tu jadi isu tuan-tuan. Tanya ada tauliah ke tidak ustaz? Dia tak nanya aku lah, dia tanya orang lain. Kalau dia tanya aku capuk aku dengan tauliah aku. Aku cakap banyak, tak maulah. Kalau dia tanya ustaz tak ada tauliah, tak ada, mai sini. Tapi sayangnya dia tak tanya saya terus. Inilah ustaz-ustaz yang bacul ya. Dia tak perhati apa yang kita cakap, datang rujuk dengan ustaz tu. Jangan pergi komen dengan orang lain, jumpa ustaz tu, mari. Apa dalil ustaz? Saya nak tanyalah, mana kitab yang kau baca kata boleh tu? Kalau macam tu senang tuan-tuan. Kenapa pula kita asingkan laki-laki, kanak laki-laki? Takut dia terputus sah. Pasal apa pula dia tak boleh duduk tengah-tengah? Putus sah. Budak tu bernyawa tu. Pasal apa? Dia kata orang perempuan tak boleh sebelah belakang sebab kita pakai kain. Nanti apa terjadi pada kain kita? Pasal itu syarat berjemaah ni ada. Waktu sujud, siapa bangkit dulu, siapa bangkit kemudian. Itulah mengaji. Tu hadis tu. So ngaji tu hadis tu. Hudur majlis alim lebih baik sebab bebal sangat. Pasal tu lah. Pasal tu dia suruh mengaji. Pertikaikan pasal kain, tuan-tuan tahu tak? Kota Mekah waktu orang tawaf ihram tu dua lai, sebab dalam pun tak pakai. Tahu? Elek campur kan? Campur tak? Orang pergi haji lah. Campur tak laki-laki perempuan waktu tawaf tu? Pakai apa? Kain ihram dua lai lah. Ini aib itu. Sebut baik itu dia kata apa? Itu Mekah, orang Mekah tak ada sopan. Rupanya orang pergi haji semua tak ada sopan. Ada jawab lagu tu kah? Orang pergi haji ni, orang Mekah tak ada sopan. Apa guna pergi haji kalau tak ada sopan? Saya kata, kenapa nak diasingkan? Kalau laki-laki tu penuh, tak apa. Tak, melempah sampai keluar tu, tak apalah orang perempuan sembahyang dalam tu. Tak apalah. Apalah masalahnya? Ini kau tutup dinding penuh bumbung lain, cuma cantum atas ya untuk orang nak lalu sini. Tengah-tengah dia semayang, perempuan ni semayang kan, orang lalu bawa nasi depan tu, bawa lauk, bawa nasi. Ni berjemaah ni, tengah berjemaah, dia tengah ikut imam ni, tapi orang lalu bawa. Sampai kau perempuan kita, kami nampak lalu apa ustaz, kata dia. Tapi berjemaah, laluan orang mana boleh. Pasal tu hadis tu suruh pinuntut ilmu, pasal nak bagi faham.
Ada pula kata hadis tu pula palsu lah, siapa baca berdosa lah. Baca hadis bang, dia tak ada dosa apa. Kalau hadis tu maudhu', tu ya ada dosa. Ini riwayatnya jelas, riwayat Abi Zar. Tuan-tuan tengok, ini bukan saya sebut ni tuan-tuan. Waktu buat banner tu hadis tu dirujuk kepada siapa? Ustaz Sabri Arsyad. Ustaz Sabri Arsyad ni rujuk pada siapa? Dia rujuk pada orang yang pakar bidang tu juga. Rujuk. Barulah dibuat banner tu tulis kelebihan nuntut ilmu. Bukan saja-saja buat tu. Habis Imam Ghazali ni sesat ke? Tuan-tuan rujuk dalam ni, dipetik dari kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kitab Ihya Ulumuddin itu tidak betul, dah lama dah Jakim buang kitab tu. Dah lama dah. Kan? Macam baca Yasin ni lah. Jangan pertikai baca Yasin. Baca Yasin tu baik, tapi apa sebab saya suruh malam Jumaat? Malam pengajian, buat malam Jumaat. Kan? Dapatlah ramai-ramai sambil mengaji. Sebelum mengaji kita baca Yasin. Ada niat. Kita masing-masing ada hajat. Tak kira lah malam bila pun, tapi eloknya dia kata bacalah Yasin. Ini amal orang dulu, tak ada hadisnya. Nak ikut tak ada hadis ni, semua tak ada hadis tuan-tuan. Tuan-tuan naik Kota Bang ada hadis tak? Ha? Tuan-tuan pakai baju smart-smart tu ada hadis tak? Pakai necktie tu ada hadis? Ada? Tak ada tuan-tuan. Mana ada hadisnya pakai necktie? Tu pakai apa? Sikit-sikit tu, ni hadis tak ada. Banyak hadis yang kita tak tahu. Berjuta hadis tuan-tuan. Telah saya katakan dulu, bukan satu dua hadis. Kalau hanya setakat baca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari sendiri pun kata apa? Masih terlalu banyak hadis-hadis yang besar-besar lagi. Kita baru baca 4 hadis. Nak ngulah tak ada hadis. Bawa bertenang tuan. Bawa tenang. Kadang-kadang kita ni capui mulut. Oh, tak ada hadis, tak ada tu, tak ada ini. Betul ke? Berapa banyak kitab kita baca dah? Berapa ribu dah hadis yang kita baca? Berapa puluh ribu hadis yang dah baca? Hafal nanti dulu, baca dulu. Berapa puluh ribu hadis yang kita dah baca, kita dah rujuk, kita dah kaji? Berapa? 50 ribu? 100 ribu? 10 ribu? Kan? Universiti 4 tahun pun tak sampai 1000 hadis baca. Cakap banyak apa? 4 tahun mengaji, hadis belum tentu ada lagi 4000 hadis baca. Belum tentu. Jangan nak temerang. Tak ada tuan. Tetapi lah tanya orang mengaji agama ni, yang buat PhD tu, berapa ribu dia baca hadis? Oh, saya dah baca dah 4000 sepanjang pengajian saya. Jangan temerang lah. Sahih Bukhari berapa ribu buah hadis? Sahih Muslim berapa ribu buah hadis? Kutubus Sittah kalau boleh habis, Bukhari, Muslim, Najah, Nasai, Abu Daud, Tirmizi, 6 kitab hadis dah habis baca. Ni bukan celup-celup, baca jil ila jil, dah habis? Belum habis lagi. Maka kita tidak boleh bagi komentar tentang hadis itu dhaif ke, palsu ke, hadis maudhu' ke. Pasal itu ulama bila dia bercakap tuan-tuan, dia tapih lagi, dia cakap setakat ni saya tak temukan hadisnya, wallahu alam lah, tapi mungkin ada hadis yang lain. Dia kata itu ulama-ulama besar bercakap. Tapi ustaz-ustaz ni kan, mana ada hadis? Kalau ada apa macam? Kalau ada apa macam? Kita menafikan hadis apa macam? Pasal itu hadis ni tuan-tuan, hadis ini banyak. Kadang-kadang tu hadisnya dhaif, tapi boleh pakai untuk beramal. Untuk buat hukum tak boleh. Nak jadi hukum halal haram tak boleh, tapi untuk beramal boleh. Pasal itu hadis tentang fadail amal ni ialah orang Melayu ni, dia ni bekerja semua nak upah. Kalau lah tentang semayang tak dapat masuk syurga, nak semayang, mayang buta ya gitu.
Ada apa syurga? Tak ada. Oleh kerana adanya syurga yang disebut dalam hadis tu, mati semangat sembahyang tu. Pasal itu tuan-tuan, sebelum kita komentar hadis, baca hadis berdosa, dulu pun pernah tuan-tuan orang kata apa? Bertakbir ni dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan pada hari raya berdosa kata, takbir pun dosa. Payah nak sebut nama Tuhan ni. Dia kata orang kubur menangis. Mana kau tahu? Hadis Melayu, hadis Melayu. Apa saya tak takbiran? Orang kubur menangis sebab belum raya lagi, kata dia. Pandai engkau je. Bila kau tengok? Bila kau tengok benda tu? Pasal itu tuan-tuan, benda yang baik ni kita tak payah komen. Kita nak terang ke orang hari ni, tuan-tuan cuba tengok apa hukum memfitnah. Itu sepatut kita ulas. Apa hukum mengaibkan orang? Itu sepatut kita ulas. Apa hukum orang yang bersekongkol mengaibkan orang? Itu sepatutnya yang kita bagi tahu tuan-tuan. Ni benda ni sama ada fitnah atau betul, tapi tak boleh aibkan orang, berdosa, berdosa besar. Kalau tak betul tuan-tuan, tuan-tuan fitnah dia. Kalau betul tuan-tuan aibkan dia pun dosa besar. Tuan-tuan sanggup ke besok nak taubat, nak minta maaf dekat orang tu? Ini sepatutnya diulas. Ini hadis dah cabut dah benda tu. Tak usah cabut, jangan cabut. Cabut nak buat apa? Dia kata nanti orang baca berdosa, lantaklah. Biar dia berdosa lah. Takkan baca itu pun berdosa. Bila dia baca tu duduk-duduk kedai kopi terbenung. Aku tua dah. Mayang mana pernah sampai 1000 rakaat. Tapi duduk majlis ilmu pun dapat macam solat sunat 1000 rakaat. Aku nak pergi surau lah. Kan besar pahalanya orang tu datang surau. Kerana hadis itu, kerana benda tu, dia datang surau beramal kan. Daripada dia tak sembahyang, dapat kebaikan. Nah, kan besar pahala. Ni nak pula dia duduk kat kedai kopi tu. Sekolek duduk kedai kopi kan. Tak ngaji tan. Ngaji pun dah tua kata dia. Mayang tidak apa tak, dah tua. Dia kata nak macam mana? Macam tu kah? Pasal itu tuan-tuan, Islam ini, ya, Islam ini jangan kita nak pertikaikan sangat. Jangan nak pertikaikan sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit haram, sikit-sikit bid'ah. Aduh, pening tengok tuan. Kan, datang orang semayang pula, kadang-kadang kita angkat je takbir boleh berlari, tak berjalan depan terus, bawa bertenang kan. Nah, suka-suka kita ke? Tuan-tuan, ada tartibnya tuan-tuan. Semayang ni ada tartib, angkat takbir, Allahu akbar. Nah, lepas tu baru setapak, 2, 3, berhenti. Jalan lagi, 1, 2, 3, berhenti. Ni nak berlari pula. Allahu akbar. Baik angkat takbir sambil berlari je. Lari, Allahu akbar. Bagus. Dah. Arab ni macam tu tuan, perangai Arab ni mana dalil tu? Mana dalilnya pula kata mesti buat macam tu? Arab ni kan, kalau kita jauh tu, dia tarik tu, ngap, dia tarik. Mana dalil Arab tu? Tuan-tuan, kenapa harus melangkah laju-laju? Semayang ni ada tartib dia. Kenapa dalam solat dia ada tomak ninah? Saya cakap, tomak ninah tu rukun ke tidak? Dalam semayang pun tuan-tuan ikut step tu. Allahu akbar. Tak dulu, baca Fatihah, rukuk, berhenti, naik, berhenti. Apa tak buat macam Charlie Chaplin ni? Rukuk. Boleh? Boleh? Tak boleh kalau gitu. Angkat-angkat takbir, baca macam Fatihah, rukuk, bangkit, bergerak lagi, turun balik sujud, bangkit. Tak sampai 2 minit, Assalamualaikum, siap. Boleh tak? Jangan. Pasal itu suruh mengaji. Hadis tu kelebihan menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Abi Zar.
Oh, ni tuan-tuan, Abizar ni. Kannya riwayat daripada Ustaz Azman. Kalau aku riwayat, engkau kena fikir 2 kali. Yo, Ustaz ni. Ya betul. Ni siap tulis an Abizar radhiyallahu anhu. Petik hadis ni dalam kitab Ihya Ulumuddin. Petik hadis tu, ambil keluar, bagi tahu orang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kata hadis itu tidak wujud, artinya kitab Ihya Ulumuddin tak boleh pakai, sebab kitab itu telah memesongkan orang lain. Tapi Ihya Ulumuddin tu dikaji oleh orang, dipelajari oleh orang. Betapa dahsyatnya ilmu tu. Kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang tak kenal kitab Ihya? Siapa tuan-tuan? Siapa tak tahu kitab Ihya? Imam Ghazali, karangan besar Imam Ghazali. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pertikai benda itu, kita harus ingat siapa yang tulis. Ya, betul ke kita tak baca ke kitab Ihya? Kita tak baca. Banyak kitab-kitab tuan, beribu kitab ni tuan-tuan. La ilaha illallah. Saya ingat tuan-tuan, kitab Syarah Muhazab Imam Nawawi, orang Melayu kita pun belum habis baca. Nah, Syarah Muhazab Imam Nawawi. Belum lagi kitab-kitab Majmu' Syarah Muhazab ni, belum habis lagi orang baca. Belum. Ada kitab fiqh yang 1000 jilid. Tentu 1000. Bubuh dan surau ni penuh sampai keluar tu. 1000 jilid bukan besar ini. Sonia 1000 jilid tu. Kita bukan ulama besar entah. Ilmu ustaz-ustaz yang ada ni, macam saya ni, ya, boleh temberang kat tuan-tuannya. Tahu? Pasal tuan-tuan tak ngaji kat Azhar tu ya. Tahu? Kalau tuan-tuan ngaji Azhar apa lebih kurang aku lah. Ya. Tinggal lagi jenama aku ada tu ya sikit. Ustaz tulisan mana tu? Azhar. Jenama tu yang penting tu. Ngaji mana? Ngaji kat si perantau yang tak ada apa. Walaupun kau hebat. Dah, pasal jenama tu penting. Pasal sekarang ni tuan-tuan tengok orang ngaji apa sampai PhD. Pasal apa? Tu brand PhD tu penting. Walaupun bengong. Orang ambil PhD tuan-tuan, ada PhD kan, hukum hudud pun bertikai lagi tuan-tuan tengok. Nah, orang ambil PhD ilmu wahyu dan sunnah, hukum Tuhan pun dia bertikai. Kalau dah kerat tangan, dia kata besok nak cari rezeki macam mana, dah ekonomi kita dah jatuh. Siapa? Tahu tak apa. Orang ada PhD tuan-tuan tengok, boleh melacurkan diri kalau dah terdesak. Ada PhD tu. PhD tuan-tuan. Ada PhD tuan-tuan. Faham? Artinya ilmu kita ni cuma boleh temberang sikit pasal aku ustaz tu ya. Kau orang tak ustaz tu je lah. Tak? Kalau kena ustaz dengan ustaz tengah no. Kan? Itu sebab kita nanti dulu kita nak ajar orang ni apa ni nak ajar apa ni? Nak ajar bab semayang bagi betul. Nak ajar jangan fitnah orang. Ni lagi penting daripada kita serabut. Oh ini hadis ni dhaif, hadis ni palsu. Tuan-tuan tengok hadis berapa kerat cakap dengan aku. Aku berapa kerat. Lagi baik ajar ni, tuan-tuan betulkan semayang. Bila semayang dah betul ikut cara Nabi, jiwa jadi bersih. Tak dengki ke orang, tak khianat orang, tak marah orang, kan? Tak dendam orang, kan sejahtera hidup lagi bagus. Nak petikai isu hadis dhaif. Saya ingat tuan-tuan pun kalau aku tunjuk hadisnya, tuan-tuan pun tak pernah baca. Jadi aku nak baca tu hadis jap. Tuan-tuan tengok, pernah tak? Pernah tak tuan-tuan jumpa hadis ni?
Nanti jap ya. Aku baca tadi lah. Kalau tuan-tuan pernah cakaplah dengan aku. Apa yang aku ingat tak pernah dalam sejarah aku. Baca di ni. Qala Allah Ta'ala, ya bna Adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Pernah dengar? Pernah jumpa hadis tu? Hadis ni tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku ambil daripada kitab Keajaiban Istighfar. Kitab tajuk ni pun tuan-tuan tak pernah tengok. Cakap banyak. Ada? Ini kitab ni, Keajaiban Istighfar. Ada tak ustaz-ustaz yang tak tahu tajuk kitab ni? Karangan Majdi Muhammad Asy-Syahawi. Tuan main-main. Kita nak ulas lagi panjang-panjang. Sampai ulas. Nah, jangan diulas benda tu. Ajar je lah tuan-tuan. Tak payah kita nak jadikan orang ni confuse. Ni tuan-tuan confuse ni. Itu ustaz tu kata boleh ya, ni tak boleh pula dah. Macam mana ustaz ni aku? Malah lah aku ngaji kata dia. Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh. Ustaz yang menyebabkan orang tak nak mengaji. Pasal itu ada satu ustaz bagus kat ustaz tu. Tuan-tuan tahu Ustaz Muttalib Ma'ruf? Pernah dengar nama ni? Penang. Ustaz Muttalib Ma'ruf ni tuan-tuan, tempat dia di Penang kan. Dia tak bagi orang lain masuk ngajar tempat dia. Pasal ni lah, pasal ni. Aku ngajar boleh, datang kau mangkuk ayun kata tak boleh. Satgi berterabur nak murid aku lagi. Satgi hancur nak murid aku, beramal tak ke mana nak murid dah hilang. Tuan-tuan pergi tempat dia, beribu anak murid lah. Kadang-kadang aku mikir kat pasal apa lah ustaz ni tak bagi ngajar tempat dia, ustaz-ustaz lain. Sekali fikir itu lemah dia lah. Sekali fikir aku fikir balik, kalau ada macam ni kan, ramai ustaz, seorang kata boleh, seorang kata tak boleh. Tuan-tuan jadi bengong. Dah dosa pula baca hadis. Baca surat khabar tak dosa. Mana satu lah aku nak ikut. Pening, lagi baik aku jangan bagi kata Ustaz Muttalib. Aku ngajar tempat aku tak ada, tutup kelas. Payah sangat kau orang. Celaru dia. Padahal Ustaz Muttalib tu ngajar kitab bukan tinggi pun. Apa kitab dia ajar? Muniatul Musalli dia ajar. Bab semayang ya. Kan? Kita mengaji dah sampai bab kerat tangan dah. Dia ngaji bab semayang ni. Tak dibagi ni orang duduk situ. Tak payah. Aku seorang ngajar cukup. Puas hati aku. Kan? Kau dah macam ni. Kan? Ni tuan-tuan mesti confuse ni. Baru-baru ni ustaz tu kata berdosa lah baca hadis. Ni aku bawa lah. Adalah Ihya Ulumuddin lah kan. Tuan-tuan nak ikut yang mana? Nak ikut yang berdosa ke nak ikut kitab ni? Kalau tuan-tuan lah, ini kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali kan. Tuan-tuan nak ikut siapa? Ikut kitab lah bang. Ni dah kitab bang, kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan tak cari, tuan-tuan boleh rujuk lah. Siap aku cari tuan-tuan ni. Oh, mana nak ambil kitab ni? Kitab Ihya Ulumuddin. Tak payahlah kitab. Tuan-tuan kalau pernah dengar tak Ustaz Samsuri Ahmad, sekarang dah dapat datuk dia. Dia pernah ngajar dalam kitab dia bab ilmu. Bab ilmu ni dia ada CD, dia ada kitab, dia ada tape dia. Dia kata apa? Dia baca hadis ni lah. Tak ada seorang pun petikaikan hadis tu dhaif ke palsu ke, tak ada. Inilah terbentang beno pula ada pula petikai. Letih betul kita ni. Dah cakap dengan ustaz, kami nak ngaji bab, tak payahlah bagi kami confuse. Tuan-tuan macam poco-poco, tuan-tuan pun confuse. Poco-poco hukum, mufti kata haram, JPM kata boleh, tak apa. Tak? Negeri lain pula kata tengok keadaan. Negeri lain kata bergantung kepada niat kita menari tu. Kan? Jawapan dia tak ada. Ada jawapan dia? Apa jawapan dia? Harus
Tu mufti Perak kata haram macam. Ingat main mufti tu Syekh. Ada gagap. Halal pun tak, haram pun tak. Tidaknya halam Nah, tak, ulama-ulama ni jangan buat orang confuse lah. Tak boleh, apa sebab? Boleh, apa sebab? Kan? Banyak isu yang keluar patutnya. Hari ni orang duduk kedai kopi, saya nak fitnah orang, saya nak ngumpat orang. Keluar isu itu. Hari ni aku ulas lah, Ustaz tajuk mengaji lah. Ulas ini je lah tuan-tuan. Sebab tu jadi confuse Kalau yang dengar tu, berdosa haji, tanggalah kata dia. Kan? Itu hadis tu ditampal merata tempat dah. Tak ada seorang ustaz pun komen hadis tu. Bukan tampal kat sini, kat Penang tampal. Orang Penang bukanlah lekeh-lekeh ulama dia. Tak. Dekat Kuala Kangsar tampal hadis tu. Habis merata tampal, tak ada seorang pun komen. Tampal kat Sri Perantau lah ada orang komen. Dahsyat Ustaz Sri Perantau. Dahsyatlah. Kira dahsyat lah tu. Mungkin tak jumpa dalam kitab, wallahu a'lam. Dia tak baca Ihya Ulumuddin, kan? Mungkin tak jumpa. Kalau baca Ihya Ulumuddin jumpa hadis tu. Jumpa. Kan? Kalau dhaif tu kita boleh terima lah. Hadis tu dhaif, kita boleh terima. Sebab hadis dhaif pun boleh beramal. Tapi kalau dah sampai hadis palsu, hadis tu tak wujud, tu bawa tenang tuan. Bawa tenang lah. Jadi tuan-tuan jangan sampai kita menuduh hadis itu sebagai dhaif tuan-tuan. Tapi hari pun dah pukul 9. Sebab itu kita betul Yasin. Malam ni kita ada sembahyang hajat, ada tahlil ke? Ada tahlil. Lepas ni kita suruh kita buat tahlil arwah insya-Allah. Lepas tu nak lepas isyak ke apa? Lepas tahlil kita buat sembahyang hajat. Lepas tahlil sembahyang hajat, bukan lepas sembahyang isyak buat sembahyang hajat. Baik, kita buat lepas sembahyang isyak sembahyang hajat, lepas tu buat tahlil. Kan? Sekarang buat sembahyang isyak, lepas tu tahlil, lepas tu sembahyang hajat. Kan kok lari lah balik orang. Dah. Kita sembahyang hajat, tahlil tunggulah, apa salahnya? Bidah juga. Habis semua bidah tuan-tuan, janganlah duduk rumah flat ni. Sebab Nabi pun duduk rumah flat tuan-tuan. Semuanya bidah, letih aku. Kan? Nak buat, siapa tak nak buat sudah. Siapa nak balik, siapa nak buat. Jangan kira bid'ah tak bid'ah tuan-tuan. Letih kita hari ni pakai selipar pun tak boleh. Tuan-tuan Nabi tak pakai selipar macam tuan-tuan tu. Bergetah lah mana ada. Jadi bid'ah.